A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang menyuruh mengerjakan adil. Kita kata dalam kuliah kita yang lepas, ayat ni ayat apa? Ayat famous. Bila kita duduk dengar ayat ni, bila tiap-tiap kali sembahyang Jumaat bagi orang yang piawai. Ada orang dia, Jumaat ada, bawa baca ayat ni ke apa? Pasal dia duduk pi masa orang dah sembahyang dah. Dia sampai-sampai tu imam duduk baca Fatihah dah. Tungkak mutu pun tak lekat dah, tumbang mutu tu pun dia tinggal, dia lompat naik pergi sembahyang dia. Dia ni memang tak dengar ayat ni. Orang yang ada sebelum khatib naik atas mimbar, dia akan dengar ayat ni. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Maksud dia apa dia? Bahwasanya Allah Tuhan yang menyuruh kita buat adil. Allah suruh kita berlaku adil. Walaupun kepada orang bukan Islam, kita disuruh berlaku adil. Adil ni bukan kepada orang Islam sahaja, tapi kepada semua orang, termasuk kanak-kanak, termasuk perempuan, termasuk orang bukan Islam. Kita mesti berlaku adil. Dan Allah suruh kita berbuat baik. Ihsan, maksud dia apa? Buat baik. Anda ingat hadis. Hadis yang Nabi SAW satu hari didatangi oleh satu orang laki-laki yang stranger. Kan? Buka kita hadis ni awal kita nanti jumpa. Satu orang stranger. Stranger maksudnya apa? Orang tak kenal dia, orang tak pernah tengok dia. Tiba-tiba dia muncul, mai jumpa Nabi SAW dengan pakaian serba putih. Nabi duduk dalam majlis ramai-ramai, dia masuk dari belakang tu, dia langkah debu mai depan. Dia belakang lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Faqala, ya Rasulullah, mal iman. Dia belakang lutut dia dengan lutut Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, iman itu apa? Nabi kata, al-iman an tu'mina billah. Nabi cerita rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas itu dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, mal Islam? Ya Rasulullah, Islam itu apa? Nabi beritahu, an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Nabi beritahu rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5. 5 benda rukun Islam. Dia kata, ya Rasulullah, mal ihsan? Ya Rasulullah, ihsan itu apa? Ini kita baca ayat ni, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ni stranger yang masuk mai, nampak very good looking, nampak smart, nampak steady, tapi dia stranger. Sahabat-sahabat Nabi tak kenal dia. Dia bukan orang kampung kita. Dia ni tak tahu siapa, tak tahu mai pada mana. Masuk mai, terus langkah orang semua, mai belaga lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Pergi tanya Nabi soalan macam ni. Iman itu apa? Islam itu apa? Dalam riwayat lain kata, dia tanya Islam itu apa? Iman itu apa? Ni saya rujuk ni riwayat Al-Bukhari. Dia tanya iman itu apa? Dia tanya Islam itu apa? Lepas tu dia tanya mal ihsan. Yang kata ihsan itu apa? Qala Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Nabi kata ihsan itu ialah kamu abdi diri kepada Allah macam kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, kamu kena tahu Allah melihat kamu. Itu ihsan. Maknanya dia ni jadi orang Islam, dia beriman kepada Allah dalam apa keadaan pun. Bukan mata orang tengok aja dia beriman. Tak, dia dalam apa keadaan pun. Dia buat apa benda pun. Dalam keadaan seolah-olah dia tengok Allah. Kok mana cerita pun Allah tengok dia. Mereka hantar dalam WhatsApp dekat saya satu video klip. Mereka buat satu testing kepada orang ramai. Satu orang lelaki berjalan sambil cakap handphone. Itu tangan dia sebelah seluk dalam poket. Masa dia bawa keluar tangan daripada poket tu saja dia bagi jatuh duit kertas bagi jatuh. Tak tahu RM10 ke RM50 ke apa, dia saja bagi jatuh. Sedangkan kamera ada 2 ambil gambar. Ni kamera 2 ambil gambar ni. Saja buat testing nak tengok ni sifat ihsan ada tak ada dekat orang ni.
Duduk berjalan di tempat yang crowded, tempat orang ramai ni, dia duduk berjalan, satu orang duduk berjalan, pegang handphone, satu tangan seluruh poket, dia cabut tangan daripada poket saja bagi jatuh satu duit kertas. Tengok kawan yang duduk ikut belakang dia nampak duit kertas jatuh tu. Apa reaksi orang ini? Ada yang tengok, balik ke kanan ambil, terus corner pergi ke belah kanan. Balai. Tu dia panggil balai. Dia balai kat dia duit korang tu. Kamera duk ambil gambar. Ini satu puak, dia panggil puak pembalai. Dia mai pula ada satu jenis kumpulan manusia yang lain pula mai bila macam tu, dia ni duk cakap iPhone, seluk tangan, duit jatuh, terus ambil duit tu, ligan dia. Tuan, duit tuan jatuh. Video klip tu nak cerita dekat kita, kata sifat ihsan, nak cerita kat kita sifat amanah. Kadang-kadang dia merentasi agama, dia merentasi bangsa, dia merentasi segala-gala benda. Pasal apa? Pasal dalam kumpulan pembalai tadi, ada perempuan pakai tudung. Ambil duit tu belah. Dalam kumpulan yang amanah ni, yang jumpa duit tu ambil pilihan, bagi balik duit ni, ada orang bukan Islam. Pakai seluar pendek, yang perempuan tak pakai tudung dan sebagainya. Duit tu jatuh, ambil terus, panggil, sir, your money. Dia nak abang kat kita apa dia? Sifat amanah, sifat ihsan, sifat ni, dia tak semestinya ada dalam diri orang Islam saja. Ada orang Islam mengaku beriman kepada Allah, tapi balai. Tapi ada orang, dia tak Islam pun. Dia tak beriman kepada Allah pun. Tapi disiplin, nilai-nilai baik ada dalam diri dia. Dia ambil, dia pergi bagi balik. Rugilah orang-orang bukan Islam yang baik itu. Kerana Islam syarat untuk dia mendapat syurga. Dan rugi juga orang yang mengaku Islam, yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi tidak ada amanah dalam diri dia. Dia tidak ihsan dengan Allah. Yang dia nak bagi tahu dalam video klip tu apa dia? Jadilah satu orang yang ada sifat ihsan. Kita Islam dah. Kita dah beriman dah kepada Allah. Bagi ada hak tu satu lagi. Bagi ada hak tu. Apa dia? Kita menjadi abdi Allah dalam apa keadaan sekalipun. Tak kira depan orang, tak kira belakang orang. Kita buat benda yang Allah suruh, kita lari jauh daripada benda yang Allah larang. Bila mai hak laki-laki tadi, dengan rupa segak, stranger, mai tanya soalan-soalan macam tu, Nabi jawab dekat dia, sehinggalah dia tanya, bila nak jadi kiamat? Nabi kata, mal mas'ul bi'alam minal sa'il. Tidaklah orang yang kena tanya, aku ni lebih tahu daripada hang yang bertanya. Pasal apa Nabi jawab lagu tu? Sahabat yang duk ada keliling ni, satu, duk suspend pasal tak kenal dia ni siapa. Yang kedua, duk suspend dengar dia duk tanya Nabi soalan pukai-pukai. Yang ketiga, last bila Nabi kata dekat dia, aku ni orang yang kena tanya, aku taklah lebih tahu daripada hang yang bertanya. Maksud orang yang bertanya lebih tahu daripada Nabi. Siapa ni? Bangkit dia ni, lepas dia beritahu tanda-tanda kiamat, dia kata kiamat ni Allah aja tahu. Tapi tanda-tanda dia aku boleh abang. Dia beritahu dekat Nabi 1, 2, 3, 4 tanda, dia bangkit, dia pergi. Bila dia pergi saja, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ruddu alayya. Nabi kata kat sahabat-sahabat ni, apa tolong Ustaz, pergi panggil dia mai balik kat aku. Ni, siapa dia ni, yang suspend ni, laki-laki handsome, yang siapa pun tak kenal ni. Mai tanya Nabi macam-macam ni, tiba-tiba bangkit pergi macam tu aja. Nabi kata, ruddu ilayya. Hampa pisat, panggil dia mai balik dekat aku. Ruddu alayya. Panggil mai balik dekat aku. Fa'akhadhu liyaruddu. Pakat bangkit mereka. Terkam pergi. Nak panggil dia mai balik. Pasal Nabi panggil balik. Falam yarau syai'a. Pipi. Suddenly he disappeared. Macam satu drama orang putih. Suddenly he disappeared. Pipi tengok. Tak ada dah dia ni. Syekh handsome suspend ni. Baru keluar aja daripada pintu. Pipi cari. Tak ada dah. Patah balik dia pamai dekat Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Nabi kata apa? Haza Jibril. Nabi kata itulah Jibril. Ja'a liyu'alliman nas dinahum. Dia mai kerana dia nak mengajak hampa tentang agama hampa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita ada masa tu, terkam pergi cari autograf sign satu. Jibril tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat yang kita baca ni dia kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kepada kita semua ni supaya berlaku adil dan juga supaya kita ni ihsan. Maksudnya apa? Buat baik. Buat benda-benda yang baik.
Seperti bagi sedekah. Bantu kepada yang empunya qarabah. Sedekah ni modok bagi. Tak boleh nak bagi banyak, bagi sikit. Tapi modok bagi. Sedekah ni. Orang minta 1,000, kita nak bagi 1,000, teruk lah. Dengan keadaan ekonomi hari ni, dengan anak keluar universiti 3 tahun dah tak ada kerja. Dengan keadaan macam ni, orang duk main minta derma 1,000. Kita kata minta 1,000 ni untuk apa? Tak ada apa saja. Ingat nak buat apa interior sikit dekat masjid kita, itu tak apa penting. Interior masjid ni tak apa penting. Waktu kita duit jenuh apa tak apa bagi. Waktu ekonomi tak apa cantik macam ni, itu bukan priority. Itu bukan priority. Tapi tang masjid perlu belanja untuk nak buat pengajian, untuk nak buat apa, aku bagi. Tiap-tiap kali mai kuliah, lepas RM1 dalam tabung. Ada lebih sikit, lepas RM10 dalam tabung. Itu sedekah. Itu infak kita fi sabilillah. Yang tu kena. Dalam memberi sedekah ini, dia kata apa? Wa ita'idhil qurba. Ayat tu kata, utamakan, adik-beradik. Kita ni orang kenal sebagai satu dermawan, satu kuat menderma. Kita tengok kakak kita sendiri hidup melarat. Keutamaan dia dulu. Pasal dia qarabah. Dia keluarga kita. Dan tegah daripada fahsya. Ayat tu. Wa yanha 'anil fahsya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tegah kita daripada buat fahsya. Fahsya ni maksudnya apa? Benda keji. Benda kotor. Iaitu zina. Zina itu ditegah. So abang ini apakah? Ustaz Casanova. Di penjara berapa tahun? Sebat 6 kali. Ustaz Casanova. La haula wa la quwata illa billah. Benda keji, jangan buat. Dan juga jauhi benda-benda mungkar. Mungkar ni apa dia? Dia kata kufur. Maksiat kepada Allah. Dan juga berlaku zalim. Wal baghi. Dan juga berlaku zalim. Maka adil dengan manusia itu ialah insaf. Insaf itu makna kita adil. Insaf ni maksudnya apa tuan-tuan? Kita sedang diri dan kita menghargai segala-galanya. Tadi mereka post dalam grup WhatsApp saya. Gambar satu keluarga orang Islam, rakyat Malaysia, hidup di tengah-tengah kebun getah. Bukan rumah. Dia buat dangau dengan menggunakan buluh saja. Pakai plastik-plastik, baja padi, apa semua, kepung-kepung, apa semua jadi rumah. Duduk satu keluarga dalam tu, suami isteri dengan anak kecil wadah, duduk dalam tu. Hantar dalam grup saya tadi. Kita bila tengok benda macam ni, kena ada insaf. Kena ada insaf. Insaf ni maksudnya apa? Tengok kalau ada contact number, ada bank account dan sebagainya, cek dulu. Pasal kaki penipu banyak juga lah ni. Cek dulu. Pastikan kesahihan perkara itu. Bahagian commercial crime, polis tangkap pun muka sikit dah. Dia create cerita, dia masuk satu gambang, dia pergi ambil di Indonesia mana atau di bawah tu, dia bagi account number. Orang hadut main mengaji di Matang Buluh ni tak kira lah. Dia ni bos RM10, dia ni bos RM50, dia ni gram lepas pergi RM1,000 dan sebagainya. Belahak penjenayah ni. Bila cek balik, tengok-tengok, tak wujud pun benda tu. Tuan-tuan, kita kena ingat, dalam kita gairah buat baik, kita kena ingat, ada orang yang gairah mengambil kesempatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apapun, insaf dalam hati kena ada. Satu. Yang kedua, insaf maksudnya apa? Kita sendiri syukur dan menghargai apa yang Allah bagi kat kita. Saya duk baca tajuk lah di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Duk baca cerita tentang apa? Tentang makan ni, dia kata, jangan tinggal walaupun sebiji nasi dalam pinggan. Jangan. Mai pula dalam hadis yang baru ni baca punya, dia kata apa? Bukan sahaja jangan tinggal sebiji nasi pun dalam pinggan. Pasal apa? Pasal Nabi kata kita tak tahu barakah itu ada di mana. Mungkin barakah itu ada pada sebiji nasi tu. Dan mai pula hadis yang baru ni pula dia kata apa? Nabi SAW kata, bukan sahaja jangan tinggal sebiji nasi dalam pinggan. Nabi suruh palit. Tahu palit? Suruh palit dengan jari. Letak jari, palit di keliling pinggan tu. Walau kuah sekalipun, jangan tinggal. Habis. Pasal apa? Sama juga. Pasal tak tahu, mungkin barakah itu ada di kuah yang ditinggalkan itu. Maksudnya apa? Islam nak mengajak kita insaf dalam hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan insaf dengan Allah itu ialah mentauhidkan Allah. Insaf dengan manusia, tadi.
Insaf dengan Allah ni, bila masa pun hati kita mengisbatkan Allah Tuhan yang esa. Firman Allah, ya'izukum la'allakum tazakkarun. Mengajar Allah akan kamu dengan suruh dan tegah itu. Tuan-tuan, agama ni apa tuan-tuan? Agama ni ialah himpunan ataupun pakej hidup yang dipenuhi di dalamnya dengan perintah dan larangan. Itu agama. Kalau kita tak tahu apa Tuhan suruh, kita tak tahu apa yang Tuhan larang, kita tak ada agama. Orang yang ada agama, dia tahu apa Tuhan suruh, dia buat. Dia tahu apa yang Tuhan larang, dia tak buat. Dia beragama. Maka yang dikatakan pakej hidup Islam itu ialah pakej hidup yang di dalam dia ada perintah dan larangan. Ada peraturan. Kita dalam hidup ada peraturan. Ada Islam ajak kita berperaturan, berdisiplin. Pagi bangkit, hang mengantuk macam mana pun, bangkit sembahyang subuh. Kalau hang bangkit pukul 7.30, subuh dah tak ada dah. Hang kira orang yang tak sembahyang dah. Kalau sekiranya Zuhur, dia tentukan masa daripada 1.30 sampai pukul 4.45 misalnya. Hang kena ada disiplin. Hang kena semayang dalam tempoh masa tu. Kalau lepas pada pukul 5, hang dah tak semayang zuhur dah. Islam mengajak kita supaya punctual dengan masa. Supaya kita reti macam mana nak urus masa kita. Islam mengajak kita hidup berdisiplin dan berperaturan. Saya baru ni pergi umrah. Sekali dengan singgah Turki. Orang kampung macam saya ni, itulah baru pertama kali pergi Turki. Kan? Baru pertama kali sampai Turki. Satu benda yang saya appreciate. Kebersihan mereka. Masya Allah. Bersih negeri ni. Masuk bazar mereka tu. Bazar, Grand Bazar, apa bazar mereka ni. Menyaga ni tuan-tuan, kalau masuk, kalau nak ronda seluruh bazar tu sampai maghrib. Kalau masuk pagi sampai maghrib. Berlorong-lorong bazar dia. Jangan banding dengan bazar Chaurasta. Itu bukan bandingan. Besar punya bazar, nama pun Grand Bazar. Bersih tuan-tuan. Ni, hadut jaga kedai ni, yang sales punya orang ni, smart. Mereka dah memang handsome dah. Anak saya kata, ayah, di sini kalau nak cari orang untuk nak suruh jadi model, tak ada masalah kot, no? Pasal apa? Hadut sapu sampah pun handsome. Hak kaya, hak toke ni, saya kata lah ni, hadut sapu sampah ni, handsome. Dengan kulit mereka duduk dekat border Europe dengan Asia. Tetapi mereka ni more towards Europe. Mereka macam orang putih. The only thing is mereka majority Islam. 90%. Lebih daripada 90% Islam. Ada kata 95, ada kata 98% Islam. Budaya tu, budaya bersih tu. Allahu Akbar. Kita tengok bersih dah. Dia boleh ambil satu cebok ayam juroi. Satu berui, dia gonyok depan pintu kedai dia. Juroi satu ayam dengan satu cebok. Dia berih. Dia kaut balik ayam tu masuk dalam cebok. Dia pergi tuang ayam dia basuh depan kedai tu. Dia pergi, ada satu tempat outlet ayam tu. Dia pergi tuang tu. Jadi kerana duk perhati benda ni, saya tak beli apa lah di situ. Pasal masa saya habis dengan duk perhati depan ni. Orang puan kata beli apa? Tak beli apa. Tak beli apa. Pasal duk tengok benda ni. Disiplin mereka tu. Masya Allah tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang pergi lagi sampai ke Jepun dan sebagainya. Nak argue saya. Kata Ustaz tu kira okey, Ustaz mau pergi Jepun. Jepun saya tak pergi lagi lah. Takat saya pergi, kita dah bagi salute dah. Dekat orang Turki ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam itu satu bab. Disiplin, agama, itu satu bab. Kalau kita sudah ada Islam, kita ada pula disiplin tu. Kita umat yang terbaik. Yang Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dilahirkan kepada manusia semua. Kalau kita ada pakej ini. Rupanya pakej inilah yang disebut oleh khatib every Friday. Itu sebut benda ni. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Mengajar Allah akan kamu dengan suruh dan dengan tegah. Mudah-mudahan kamu terima akan pengajaran Allah itu. Maka berimanlah kamu kepadanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jika tiada dalam Quran lain daripada ini ayat,
nescaya benar atas menyata bagi tiap-tiap sesuatu. Sehingga kan ada orang kata apa? Quran ni kalau tak turun 30 juzuk tu, turun ayat ni saja pun cukup lah. Pasal apa? Pasal ayat ni suruh kita jadi orang Islam yang adil, suruh kita jadi orang Islam yang ada ihsan, dan suruh supaya kita ni selalu buat kebaikan, terutamanya kepada adik-beradik, dan ayat ni suruh kita jauhi benda-benda yang keji dan mungkar. Kalau sekiranya kita buat benda ni saja, cukup dah. Kita dah jadi orang Islam yang baik dah.